Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih datang ke channel YouTube Dato' Pokok TV. Hari ni kita amali ladang. So kita tanam keledek lah. Hancur betul. Congek sikit je. Jangan tarik tanah tu. Tekan cangkul je. Congek sikit gitu je. Habis batas dia. Hancur batas dia. Urut-urut balik batas tu. Kesian dia. Ini benih. Kuat situ. Okey, nice. Ke tepi ya. Tengah Mana kita ni? Ya Allah, awak tu dah dekat. Apa lagi? Tanam ni sekejap je ni. Kau ada grab diam ah. Tepi sangat, tengah sikit ni. Sebab takut hujan lagi. Hujan lebat pula sekarang tu. Pergi mana? Sampai. Tengah okey tu. Situ. Ni kenapa lambat ni? Jalan kaki pun kalau pukul 8 jadi jalan. Tadi mak bagimu. Alah, siapa cakap tu? Kau sendiri. Tengah sikit. Aku lagi takut grup kau sebab ada tu. Ganas pakai baju. Dia tak perlu tarik itu. Sikit tarik sikit lah. Kamu congek cangkul je. Betul dia je hancur. Sikit je. Apa hitung rapat sah tu. Allah, aduh. Dia tak ada kontrol tangan dia. Tolakkan tangan balik tu yang tanam tu. Tolak yang tanam tu. Okey. Betul ke batas balik? Okey. Ni okey. Okey, cantik. Kau buat. Tengah sikit lagi. Kita tengok batas tu besar lagi. Ala ke tengah sikit lagi. Tak payah pegang, tak apa. Biar je di situ. Tengah sikit. Dah ada apa? Dah ada ubi. Pandai korang tanam Baru tanam dah ada ubi Tak ada. Itu sisa yang kita tanam sebelum ni ada. Memang kita tanam ubi sebelum ni. Okey, tanam jangan tepi sangat Kita tengok tanam. Apa jadi? Inilah lepas ditanam. So kalau saya perasan bahagian tengah tu nanti, bahagian tengah ni kita akan bubuh baja-baja lah semua. Baja ke
ikan ayam pellet ke, kita akan bubuh tengah dia. Sebab tu dia ada longkang tengah tu, nampak? Sebab kau ada budak ubi. Ya, kat sini ada ubi je. Mana budak ubi? Doktor nak masuk video juga. Ha? Nak masuk video, okey. Dekat sikit. Okey, peace. Mana ubi? Tunjuk ubi. Saya nak rekod ni. Ha tu, dah dapat ubi. Ni kalau batas ni mati lah. Tengok ni muka dia orang ni. Kalau batas ni tak hidup. Alamak, muka wanted lah pula. Okey, itu saja dululah. Saya nak tolong dia orang tanam je. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Share.